97 ya. 97 yang saya Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat kita sambung kuliah bulanan kita menggunakan kitab Tanwirul Masalik. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyi wa midada kalimati. Amma ba'd. Kita sambung muka surat 97. Jika seseorang ada hadas junub. Qala al-musannif rahimahullah, jika seseorang ada hadas junub dan haid, dua jenis hadas, dua-dua hadas besar, ataupun lebih tepat, hadas junub tu hadas pertengahan, hadas haid tu hadas besar. Hadas besar dengan hadas pertengahan bergabung. Mungkin mereka bersetubuh, kemudian isteri itu keluar haid pula. Jadi bila berhenti darah haid tu, dia nak mandi untuk haid ke nak mandi untuk junub? Jawab dia, maka dia mandi dengan berniat untuk salah satu dari dua perkara itu. Ia sudah memadai, yakni sah untuk kedua-dua hadas itu. Niat hak mana pun tak apa, dua dalam satu, dua-dua sah. Hak tu sebab dua-dua tu wajib. Mandi hukumnya wajib. Nak niat haid boleh, nak niat junub boleh, nak niat dua-dua sekali pun boleh. Status dia dua-dua wajib. Cuma istilah hadas tu berbeza. Junub hadas sederhana, haid hadas besar. Beza pasal junub ni boleh puasa. Nabi berpuasa dalam keadaan junub. Nabi mandi lambat sikit, subuh dah, lepas sahur baru Nabi mandi. Maknanya Nabi puasa dalam keadaan junub. Boleh. Orang puasa tengah hari tidur-tidur, mimpi keluar mani, junub, sah, tak ada jadi masalah. Tapi kalau tengah-tengah puasa keluar haid, batal.
beza. Orang junub boleh mengulangi persetubuhan, orang haid tak boleh setubuh. Jadi ada beza sikit lah. Tapi hukum mandi sama aja, dua-dua wajib. Sekali mandi terangkat dua-dua hadas. Habis. Sekarang apabila bergabung mandi sunat dengan mandi wajib, sesiapa yang mandi dengan niat junub dan niat sunat Jumaat, niat dua-dua sekali, ini gabungan wajib dengan sunat pun boleh juga. Macam kita qada puasa dalam bulan Syawal, dapat dua-dua sekali. Qada pun terlepas, puasa 6 pun dikira. Puasa qada, puasa wajib, puasa 6, puasa sunat. Tapi niat wajib lah. Sesiapa yang mandi dengan niat junub dan ditambah lagi niat mandi sunat, contoh sunat Jumaat, maka terhasil kepadanya dua mandi itu, dua dalam satu. Tetapi jika dia niat salah satu sahaja, maka apa yang dia niat sahaja yang sah, yang tidak diniatkan hukumnya tidak sah. Yang ini kena niat dua-dua. Kalau niat salah satu, sah satu je lah. Mandi sunat ada banyak. Mandi sunat ni ada banyak. Antaranya mandi kerana nak pergi berhimpun-himpun, nak pergi beramai-ramai, pergi kenduri ke, pergi pasar raya ke, pergi dengar ceramah ke, pergi berhimpun ramai-ramai. Mandi ijtima'. Mandi untuk pergi solat Jumaat. Lagi mandi dua hari raya. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukum al-jumu'ata falyaghtasil." Muttafaqun alaih. Artinya daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang kamu hendak pergi menunaikan solat Jumaat, maka hendaklah dia mandi terlebih dahulu. An Samurah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man tawadda'a yawmal jumu'ah fabiha wa ni'mat, wa man ightasala fal-ghuslu afdal. Rawahu Abu Dawud. Artinya daripada Samurah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berwudu pada hari Jumaat, maka dia telah beramal mengikut sunnah, yakni ajaran Nabi, dan ia adalah baik. Dan sesiapa yang mandi, maka mandi itu lebih afdal. Mandi dua gerhana minta hujan ni semua pasal berhimpun. Dua gerhana nak sembahyang gerhana, berhimpun. Dikiaskan dengan mandi Jumaat dan juga mandi raya, berhimpun-himpun. Mandi sunat ihram, saya nak berhimpun juga, nak tawaf semua. Mandi Jumaat khusus untuk orang yang nak pergi solat Jumaat, khusus Hanafi ya. Kalau mandi raya, sekalian muslimin muslimat, kanak-kanak, orang besar, orang dewasa, orang haid, semua mandi raya. Dia sunat pasal hari raya. Jumaat pasal solat Jumaat. Raya semua kat mandi. Tak boleh sembahyang pun disuruh mandi, sunat mandi. Ihram sama, yang boleh sembahyang tak boleh sembahyang, yang uzur semua mandi kerana nak berniat ihram, kerana perhimpunan manusia. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kana yaghtasilu yawm al-fitri qabla an yaghduwa ila al-musalla. Rawahu Malik. Artinya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau sentiasa mandi pada hari raya fitrah sebelum keluar ke tempat sembahyang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Rawahu Abu Dawud. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memandikan mayat maka hendaklah dia mandi, dan siapa yang menanggung mayat maka hendaklah dia berwudu. Siapa
Siapa angkat mayat, sunat ambil wudu. Siapa mandi mayat, sunat dia mandi. Angkat mayat tu, kat keranda yang ada mayat dalam tu, angkat mayat lah. Kita ada yang sembahyang, sunat kita berwudu sekali lagi, walaupun yang sembahyang itu tak betul. Mandi selepas siuman dari penyakit gila atau pitak, pengsan, sedap, sunat mandi. An Aisyah radhiyallahu anha qalat thaqula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala asalla an-nas faqulna la hum yantazirunaka ya Rasulullah faqala da'u li ma'an fil maghdab qalat fafa'alna faghtasala thumma dhahaba liyanu'a fa ughmi alayhi thumma afaqa لي ماء في المخضب قالت ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. متفق عليه. Artinya daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW sakit tenat dan bertanya, adakah orang yang solat? Sebelum tarikh waktu Nabi kita pengsan, atau bahasa kita jatuh, rebah, tak sedap itu. Kami berkata belum. Mereka menunggumu wahai Rasulullah. Tunggu apa? Tunggu nak sembahyang Isya. Mula sakit berat ni Isya, rebah waktu Isya. Lagi 10 hari nak wafat. Hari itu ada orang mati, Nabi Uruh tu dalam keadaan Nabi sakit kepala, demam panas. Nabi tunggu sampai selesai lah, tengah panas pula, sakit kepala, sampai selesai dikebumikan apa semua, balik itu langkah-langkah masuk rumah Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah pun duduk tengah sakit kepala, migraine, sakit kepala, nyut. Masuk Sayyidatina Aisyah kata, wah rasa, wahai Rasulullah, hari ini sakit kepala, sakit semua. Nabi pun kata, wah rasa, saya pun sakit kepala juga. Kita berdua serupa sakit kepala. Tapi sakit kepala Nabi lebih berat lagi, 2 kali ganda. Nabi kalau demam panas tu, panas 2 kali ganda. Sakit kepala 2 kali ganda. Sakit habulih sakit macam gila, gagap tu tak ada. Kusta sopak tak ada. Sakit biasa-biasa ni tapi berat. Begitu. Kesan makan kaki kurma, kaki kambing. Kaki kurma ada. Kaki kambing hak bawah macam kaki ayam tu. Bukan lemsheng tu, besar. Ni hak bawah tulang-tulang kawaret dia tu. Kalau orang Sudan panggil maqadim. Sup kaki kurma, orang buah hacut. Kesan tu lah, tapi lama dah. Nabi makan ke Khaybar tahun ke-7 Nabi wafat, tahun ke-10 masuk awal tahun ke-9. Kesannya. Lepas itu duduk sembang lah dua-dua sakit kepala ni, suami isteri. Nabi kata kepada Sayyidatina Aisyah, tadi baru balik urus mayat, sampai selesai sakit kepala pun tunggu balik. Nabi kata, wahai Aisyah, andai kata kamu mati dulu, dua-dua kepala, andai kata kau mati dulu, andai kata kau pergi dulu, saya akan mandikan. Mayat tu tak boleh mandi, semayang akan tak berbohong. Saya akan mandikan, saya akan kafan, saya tak boleh balik. Saya urus A to Z semua sekali. Tu cara orang lelaki cakap dengan orang perempuan. Orang perempuan ni dia fikir lagi sikit. Kita orang lelaki fikir apa? Fikir apa gue? Romantik apa semua kan?
suami akan tanggung semua, tak bagi orang tanggung. Saya buat semua, mandi, kapan jadi imam telah dah, sampai ke kubur, turun berlemah-lemah dengan tanah, masukkan dalam sana, buat liang, tanah keras, liang lah, tak guna rada. Okey, saya urus semua. Saya dah Tina Aisyah kata, macam orang ubah lah, bagi tahu betul lah. Dalam rumah kita ya, cik, dia ada cik sikit depan. Cik macam nak doa bagi kita mati pun. Mati, rumah kosong, kahwin lain. Wah, kok tu? Kok tu? Aduh, Nabi senyum gelak lah. Tak gaduh apa, Nabi gelak. Faham betul? Macam nak doa bagi kita mati dulu pun. Mati rumah kosong, ini baru masuk. Ya taklah, kita dah melawak dengan bini kita pun kadang jadi kot tu. Kalau layan lagi gaduh. Baik, Nabi senyum je lah. Tapi siapa mati dulu? Nabi dulu lah, sampai ajal. Tu cerita Nabi mula sakit rebah ni Aisyah, sampai surrender lah, tak boleh pergi lah. Cuba Nabi berapa kali pengsan, berapa kali bangkit mandi. Ambil wuduk tu wajib, pengsan, hilang ingatan, wajib berwuduk. Kalau tidur, tengok tidur duduk tak apa. Tidur duduk tak apa, tidur terlentang, tidur sendiri tak boleh. Tidur kalau duduk rapat tak betul apa pun. Jadi kita duduk dengar khutbah lah, kadang lena tu mungkin nak betul. Takkan lena betul terangkat begitu. Lena tu takat sengguh-sengguh sikit-sikit tu tak ada masalah. Nabi berwuduk dan Nabi mandi. Wuduk tu wajib lah, mandi tu sunat. Setiap kali sedar dari pengsan atau siuman dari hilang ingatan. Kami berkata, belum, mereka menunggumu hai Rasulullah. Nama Aisyah dah tunggu. Adab lah, takkan dia nak jadi imam. Siapa pun tak mau jadi imam, menghormati Rasulullah. Baginda bersabda, sediakan sebekas air untuk aku mandi. Lalu kami sediakannya dan baginda pun mandi. Kemudian baginda menggagahkan diri dengan penuh kesukaran untuk bangun. Tiba-tiba baginda jatuh pingsan. Selepas sedar, baginda bertanya lagi, adakah orang ramai sudah menunaikan solat? Kami berkata, belum, mereka menunggumu wahai Rasulullah. Kemudian baginda meminta disediakan sebekas air. Maka kami segera menyediakannya. Selepas mandi, baginda berusaha sedaya upaya untuk bangun. Tiba-tiba sekali lagi pingsan. Kemudian baginda sedar kembali dari pingsan. 3-4 kali juga lah. Tu titik-titik tu panjang cerita. Setiap kali sedar, Nabi minta yang nak mandi. Akhirnya tak larat dah, tengah malam dah, orang pun duk tunggu lama dah. Nabi kata, muru Abu Bakrin, apa pergi suruh Abu Bakar, fal yusalli bin nas, aku lantik dia jadi imam. Suruh dia jadi imam, memimpin solat. Maka kata Sayyidatina Aisyah, Abu Bakar tu pak saya kenal dia. Dia kalau sembahyang ambil tempat Nabi jadi tu imam pula. Dia rajulun asif, dia lelaki yang hati nipis, dia mudah teriak, dia mudah hibah, dia jenis tak gamak dan sembahyang jadi imam. Sedangkan Nabi masih hidup. Saat ni kalau dia sembahyang, orang tak dengar apa dia baca, dia dengar dia riau lah. Kata Sayyidatina Aisyah, pak saya ni rasa tak sesuai kalau dia jadi imam dia kerja riau. Tak kira riau, saya nak dia tahu. Nabi kata, cakap banyak tak mau, apa pihak harap kaya suruh dia jadi imam. Sayyidatina Aisyah pun ulang macam tu, bagi orang lain lah, teriak orang tu. Nabi kata, suruh dia jadi imam. Sayyidatina Aisyah pun duk ulang sebut benda sama. Nabi kata, 3 kali aku suruh, hang duk habang pak hang riau, pi suruh. Jangan jadi seperti sawahibu Yusuf. Jangan jadi macam perempuan-perempuan hak goda Nabi Yusuf. Dia nak goda, dia cari jalan. Aku kata pihak bang, suruh dia jadi imam, abang dia. Terus ada tu banyak cakap kan. Jangan jadi seperti penggoda Nabi Yusuf. Bukanlah saya dah jadi Aisyah tu goda siapa-siapa dah.
Orang nak goda ni dia cari jalan, cari helak untuk ni. Hang pun pulut dengan aku suruh pi. Saya tengok buat siapa lelaki dah marah ni, pi suruh. Maka bermula hari tu 10 hari Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Nabi main di rumah, Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Tapi nak jadi cerita takdir Allah, hari last 10 hari Nabi tak main masjid sebelah rumah ya. Masjid belah tu, tak ada rumah belah tu, masjid belah ni 10 hari tak main. Sakit teruk tu. Masjid dekat kan. Nak jadi cerita pagi Isnin 12 Rabiul Awal, hari tu Nabi wafat. Tiba-tiba Nabi yang rasa larat, Nabi nak main masjid. Subuh dipimpin oleh Sayyidina Ali dengan seorang lagi saya tak ingat nama. 2 orang pegang tangan kiri kanan, Nabi langkah jalan. Waktu tu tak ada wheelchair lagi lah. Nabi main subuh. Nabi main. Sayyidina Bilal dah qomat, Sayyidina Abu Bakar dah depan. Bila Nabi main, Sayyidina Abu Bakar pun nak pergi belakang bagi peluang kat Nabi. Nabi kata tak apa, hang duduk situ, duduk depan. Nabi berdiri sebelah kiri, bau kiri Sayyidina Abu Bakar. Nabi duduk. Nabi duduk depan, Sayyidina Abu Bakar pun depan. Tapi kedudukan Nabi itu kanan, sebelah kanan Nabi Sayyidina Abu Bakar. Nabi berdiri belah bau kiri ya, sebab Nabi ambil bahagian kanan. Nabi duduk, Sayyidina Abu Bakar berdiri, dua-dua depan. Di situ siapa jadi imam? Kata ulama hadis, yang jadi imam Rasulullah. Tapi duduk cara orang uzur. Nabi jadi imam, Sayyidina Abu Bakar pembantu imam. Sahabat-sahabat makmum. Boleh ke imam uzur? Boleh. Baru ni ada seorang ustaz, dia tunjuk video imam sembahyang atas kursi. Yang video tu duduk tengah rokok tunduk tu. Video sekerat. Sami'allahu liman hamidah macam ni. Sujud tunduk banyak tak apa. Duduk depan kursi depan orang berdiri. Ustaz tu tanya, boleh ke macam ni? Saya kata kalau uzur boleh imam uzur, makmum sihat. Jangan semua pakai atok kursi seorang satu pula. Dah imam sujud tunduk sikit yang makmum tunduk bawah. Alah, makmum sihat walafiat, imam uzur boleh. Khatib Jumaat pun boleh. Jadual dia khutbah, tapi dia kesot. Dah tak ada siapa mau, ataupun dia tak bagi kat orang, kesot naik duduk sidar tu. Tak biar naik duduk kat bawah tu dah senang sikit. Tongkat nak pegang, tak pegang tak apa. Khutbah lah, kesot ittaqullah. Orang tak lena apa no. Hak sihat khutbah berdiri, hak uzur khutbah kesot. Boleh ke? Boleh. Hak dengar semua sihat, hak dengar mungkin berdiri pun tak apa. Khutbah mungkin berdiri tak ada lena, siapa lena mungkin berdiri. Hak sihat berdiri, hak khutbah duduk. Bagi orang uzur boleh duduk. Sengaja berdiri, sengaja duduk tak dia. Imam duduk, makmum berdiri. Itulah Rasulullah. Dah takat tu lah kan. Jadi imam boleh lagi duduk, buat macam mana? Jalan pun orang pegang, jalan langkah orang pegang. Kalau ada wheelchair, nak wheelchair dah. Zaman tu tak ada lagi ya. Menggagahkan diri salat subuh. Oleh kerana Nabi di depan, Sayyidina Abu Bakar di depan, tapi Sayyidina Abu Bakar belah kiri Nabi. Jadi Nabi lah imam. Sayyidina Abu Bakar tu orang punya muballigh, tukang kuatkan suara imam. Mungkin Nabi slow, tak larat, Nabi duduk bawah. Allahu Akbar. Sayyidina Abu Bakar, Allahu Akbar. Macam Mekah Madinah. Tu kan imam, tu pembantu imam. Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Dua suara kan. Jadi poin dia sepakat 4 mazhab. Nabi sembahyang duduk, Nabi uzur. Sahabat-sahabat sembahyang berdiri, semua berdiri, seorang je duduk. Tak ada jadi masalah. Kita duduk tengok selalu imam sihat, hak belakang duduk atas kursi, sakit pun boleh jadi. Siapa tak larat duduk
makmum atau imam sampai telah duduk. Gitu. Jadi ada ustaz tu tanya, tunjuk video, saya kata sah. Kalau dia duduk pasal dia uzur, mungkin dia orang alim ke atau imam kampung tu, ataupun jawatan dia tak melepas. Dia tak melepas uzur pun dia jadi imam juga. Nampak macam mana? Ataupun dia lebih layak, tak apa, atas kursi pun. Tapi kalau dia mampu berdiri, waktu takbir tu berdirilah sah. Waktu Fatihah tu berdirilah, tak dapat duduk kan. Gitu. Hukum orang uzur jadi imam tidak diperselisihkan. Memang boleh duduk. Mungkin 4 rakaat, 2 rakaat dia berdiri, 2 rakaat lagi dia duduk kan. Dia pandai-pandai lah, dia tahu lah sakit dia terah mana. Jadi kalau orang tolak kita jadi imam, kita kata saya memang duduk Dia kata kami memang lama dah nak cari orang yang duduk jadi tu imam. Tapi ya, itu Nabi kita. Jadi sahabat tak sangka Nabi kita akan pergi pada hari itu sebab mai semayang sekali. No. Pagi Senin 12 Rabiul Awal tu Nabi mai subuh, siap jadi imam lagi. Sakit tu semua tahu 10 hari Nabi duduk kurang di rumah. Hari itu agak-agak dalam kepala sahabat ada terfikir lah Nabi kita akan wafat. Dah. Tadi mai tu. Tadi macam kita lah duk jumpa kawan kita kemarin jumpa minum kopi sekali, saya memang berat. Dengar berita tak ada betul sungguh lah. Kadang-kadang orang macam tu, sakit lah sekali tu dia jadi sihat. Nah, tak lalu makan, ujung tu dia lalu. Jaga dia lalu tu, jaga dia nak habis rezeki dia, ada sikit-sikit lagi. Dia lalu pula dah. Ada mungkin tu saya dulu tu berapa hari tak makan. Tak lalu ni. Hari lah tu. Hari lah tu dia jadi teringin nak makan apa? Orang bodoh pisang. Tepung bungkus juga, ada ketui tu, putih tu. Tepung bungkus orang ni. Dia teringin nak makan. Mak saya pun buat, makan banyak pula. Dia nasi tak mahu apa pun tak ada. Hak tu dia teringin. Makan, lepas zuhur makan. Lepas tu pukul 3 dia tidur. Tidur tu asam gerak tak sedap lah. Tidur memanjang sampai malam, sampai insya. Saya pun tak tahu lah. Saya pun tidur lah malam. Mungkin sebelum subuh ke apa tak, meninggal. Saya bangkit subuh tu tak ada lah. Pakcik saya ada dulu tu pun rupanya habis dengan ayam. Tepung bungkus. Allah Ta'ala catat dia kena makan rezeki dia. Tak makan tak mati. Kan Nabi kata tidak akan mati seseorang sekiranya masih ada berbaki rezekinya. Rezeki tu ada. Rezeki tepung bungkus tu ada lagi, macam mana nak mati? Kena makan. Maka habis peruntukan, habis. Kena boleh mati. Malaikat cabut-cabut rezeki dia tak habis lagi, tak boleh. Dia kena habis rezeki sampai ajal. Itulah. Rezeki ni bukan tepung bungkus je, macam-macam lah. Jadi Rasulullah mai jadi imam, tapi tak wirid dah. Habis-habis tu Nabi nak balik ke Turki. Balik. Tak apa. Ada sahabat bawa hantar balik. Rumah Nabi kan jauh. Selok pintu, selok tirai nampak orang duduk semayang. Sahabat pun balik tengok rumah Nabi. Nabi buka pintu, Nabi selok tirai, Nabi bagi satu senyuman indah. Nabi senyum manis. Habis semayang. Sayyidina Abu Bakar pun tak sangka Nabi kita akan wafat. Sahabat pun tak sangka. Mengejutkan. Kalau meninggal waktu hari-hari tak main itu boleh. Boleh kan? Meninggal hari Nabi main jadi imam. Sayyidina Abu Bakar dia tak duduk Madinah tu, dia sebatu. Keluar Madinah sebatu. Dia ada pergi rumah isteri lain ikut giliran. Tak duduklah di Madinah. Isteri dia ada seorang lagi. Dia pergi dekat Sanah, satu batu dari Madinah. Lepas tu baru dia dapat berita, terkejut tergempar. Itu baik. Mandi sunat ihram kepada semua yang akan berniat ihram. Haid ke tak haid ke, semua akan niat. Tapi niat bersyarat lah. Mandi sunat ihram.
An Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi wa ightasala. Rawahu Tirmidzi wa hassanahu. Artinya daripada Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menanggalkan pakaiannya untuk mandi sebelum berniat ihram. Buka pakaian, mandi ihram. Kemudian Sayyidatina Aisyah sapukan minyak wangi ke badan Nabi sebelum Nabi niat. Dah mandi dah, sapu minyak wangi. Kata Sayyidatina Aisyah, aku 2 kali sapu minyak ke badan Nabi. Yang pertama sebelum Nabi niat ihram, yang kedua selepas Nabi selesai dari ihram. Kita panggil tahallul. Lepas tahallul, cukup rambut, Nabi akan mandi. Dah cukup mandi, aku buang minyak wangi sekali lagi. Itu sunat pakai minyak wangi sebelum niat ihram, sebelum niat ihram dan selepas tahallul. Masuk ke tanah suci Mekah. Ini susahlah nak mandi. Dulu ada telaga, ada bertutup lah telaga tu. Sebelum nak masuk Mekah ada sempadan dia tu, tanah suci, tanah haram dengan tanah halal. Perenggan tu sunat mandi. Bila kita lah tak mandi dah, payah masuk terus tu kan. Kita cuma baca doa masuk tanah haram. Apa doa masuk tanah haram? Allahumma hadha haramuka wa amnuka. Doa kita sebut, ya Allah, ini tanah harammu dan tempat aman. Tanah haram, aman. Ya Allah, ini tanah haram dan ini negeri yang aman. Sebut dulu. Kemudian kita kata, maka haramkan aku dari api neraka, amankan aku di hari kau membangkitkan hamba-hamba. Sebut doa haram dengan aman. Allahumma hadha haramuka wa amnuka faharrimna 'ala an-nar wa aminna 'adzabak yawma tab'atsu 'ibadak. Itu doa. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu kana la yaqdamu Makkah illa bata bi Tuwa hatta yusbiha wa yaghtasil. Thumma yadkhulu Makkah naharan wa yadhkuru 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fa'alahu, rawahu al-Bukhari. Artinya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya beliau tidak akan masuk ke Mekah melainkan bermalam terlebih dahulu di Tuwa sehingga waktu subuh. Tu cara Nabi tidur semalam di tempat nama Tuwa. Tam tu ada telaga. Tidur subuh apa semua dengan pakaian ihram lah. Lepas subuh Nabi mandi di situ. Kemudian beliau masuk Mekah di siang hari. Payah kita nak ikut lah ni. Ni hotel, orang masuk malam. Kalau sini pukul 3 gitu, boleh masuk. Mekah jenis kena masuk malam. Masuk awal tak ada bilik ni. Beg penuh di lobi tu. Jadi kalau ikut sunnah Nabi, masuk Mekah awal pagi, check in siang. Tu Nabi pula kalau sampai, Nabi akan upah orang, tolong tengok-tengokkan beg, Nabi akan terus pergi Masjid Haram. Nabi terus buat ibadat. Kita simpan beg dulu, dapat kunci bilik dulu kan. Dapat kunci bilik apa semua, sekali baru kita pergi. Apa yang kita boleh tiru, kita tirulah. Ada benda yang kita tak boleh nak tiru. Nabi masuk siang, kita selalu masuk malam. Beliau menyebut bahawa Nabi SAW melakukan perbuatan itu. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kana yaghtasil li ihramihi qabla an yuhrima wa li dukhuli Makkah wa li wuqufihi 'ashiyata Arafah. Rawahu Malik fil Muwatta. Artinya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mandi sunat ihram sebelum berniat ihram, mandi sunat untuk masuk Mekah dan mandi untuk wukuf pada waktu petang Arafah. Ini pun susah, kemudahan ayat pun tak banyak. Nak mandi macam mana? Mandi di padang Arafah. Mandi boleh dalam ihram, yang tak boleh menggugurkan bulu-buluan. Mandi seluruh. Dalam ihram bukan makna busuk, cuma tak boleh wangi. Sebab tu disyariatkan mandi di Mekah, mandi di Arafah, mandi di Mina,
mandi di Muzdalifah kalau boleh mandi. Banyak kali mandi tak bersuara, cuma tak boleh pakai pewangi. Untuk tawaf dan sa'i masuk ke Madinah di Mash'aril Haram. Mash'aril Haram ni di Muzdalifah. Ada satu masjid nama Masjid Mash'aril Haram. Setiap tempat berhimpun tu ada masjid. Untuk tawaf sa'i Masjidil Haram namanya Masjidil Haram. Untuk melontar di Mina ada kemudahan masjid yang tandai semua, nama Masjid Khaif. Masjid Khaif. Di Arafah ada masjid nama Al-Khalil, Ibrahim Al-Khalil. Arafah. Sebelum masuk Arafah, sebelah Arafah. Kalau Muzdalifah nama Masjid Mash'aril Haram. Tempat ni lah jemaah haji akan berkumpul untuk melaksanakan ibadat. Mekah, Mina, Arafah, Muzdalifah. Mandi untuk melontar jamrah itu di Mina. Mandi di masjid dia lah, Masjid Khaif. Ini Pak Ya, ramai yang mandi dia lah. Pada hari-hari tasyrik, sunat mandi lah. Hari-hari tasyrik mandi di Mina lah bagi jemaah haji. Dia duduk di Mina. Kalau kita sini duduk sebelah lembu lah, mandi dulu sebelum bismillah. Tambahan, mandi selepas memeluk Islam. Hak ni ada yang wajib mandi, ada yang sunat mandi. Kalau kanak-kanak masuk Islam, mengucap 2 kalimah syahadah, sunat dia mandi, lepas mengucap. Tapi kalau yang masuk Islam tu orang dewasa, wajib dia mandi lepas mengucap. Sebab kalau dewasa, dia ada hadas besar. Dia kata saya mandi dah sebelum main mengucap, saya mandi dah, tak pakai. Mandi sebelum mengucap, kalau tak pakai, dia mandi lepas mengucap. Wajib mandi. Selalunya hak masuk Islam ni orang besar-besar kan. Kanak-kanak pun boleh masuk Islam. Sayyidina Ali masuk Islam umur 10 tahun, dia 4 sah diterima. Tambahan, mandi selepas memeluk Islam. An Qais bin Asim radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam uridul Islam fa'amarani an aghtasila bima'in wa sidrin, rawahu Abu Dawud. Artinya daripada Qais bin Asim radhiyallahu anhu berkata, aku datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana aku ingin memeluk agama Islam. Maka baginda menyuruh aku mandi dengan air biasa dan air daun bidara. Wa 'inda Tirmidzi annahu aslama fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yaghtasila. Artinya menurut riwayat Imam At-Tirmizi, sesungguhnya Qais telah memeluk Islam, kemudian Nabi memerintahkannya supaya mandi. Bab tayammum, bab tayammum. Dalil pensyariatan tayammum dari Al-Quran. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Surah Al-Ma'idah ayat 6. Ayat 6 ni juga cerita wudu. Cerita basuh muka, basuh tangan sampai siku. Maksudnya kalau tak boleh berwudu, maka tayammum. Maksudnya jika kamu sedang sakit, ada orang tayammum pasal sakit, sakit berbalut semua, nanti dia akan ajar. Atau dalam musafir di padang pasir, tahun tu tak ada ayak. Kalau ada ayak pun, ayak yang kita simpan untuk minum, ayak minum tak diusir. Macam Sayyidatina Aisyah hilang rantai dalam satu pemusafiran, di tengah padang pasir rantai hilang pula. Dia ada hadisnya. Sebab itulah Allah syariatkan tayammum. Atau seseorang dari kamu datang dari tempat membuang air, dia buang air, dia keluar tandas, dia batal wudu. Tempat membuang air
Bukan makna pergi tandas itu batal wudu, makna dia buang lah, dia buang yang kecil yang besar batal. Kalau tak, dia masuk tandas, dia kunci, dia cuci tandas, itu tak batal. Disebut tempat yang dimaksudkan berlaku sesuatu dalam tempat. Ini adalah ilmu balaghah. Dia pergi tandas, dia keluar tandas, batal wudu. Oh takkan masuk tandas keluar batal. Tu hak jenis cleaner macam mana masuk tandas? Masuk, bila keluar je batal wudu. Tak buat apa, tak batal lah. Kalau dia membuang, misalnya orang masuk tandas ni, orang buang, baru batal. Allah Ta'ala sebut keluar tandas. Allah sebut tandas. Yang dikehendaki ialah berlaku buang sesuatu dalam tandas. Buang air atau buang angin, dia malu nak kentut, dia kentut dalam tandas. Sopannya batal. Takkan masuk cari cicak ke, cuci ke, mana nak batal. Bukan tandas itu membatalkan wudu. Atau kamu menyentuh perempuan, mazhab kita sentuh kulit-kulit lah. Ada setengah tu dia tafsir sentuh ni mana setubuh. Setubuh baru batal kerana bersyahwat. Mazhab kita sentuh tu sentuh yang kita faham tu. Ada mazhab sentuh maknanya setubuh. Setubuh batal wudu. Lalu kamu tidak mendapati air yang tak ada, ataupun ada yang tapi tak boleh nak guna, sakit, maka tayamumlah dengan tanah yang suci. Sa'id. Sa'id ni tanah berdebu, tak basah, tak ada najis. Maka sapulah debu ke muka dan tanganmu. Allah tak abang sampai siku, beza. Kalau wudu, Allah beritahu basuh tangan sampai siku, siku sampai tangan. Dia punya had basuh pun. Tayamum Allah kata sapu muka, okey, sapu tangan. Tangan tak kat mana, tak abang, maka berlaku khilaf. Mazhab kita sapu debu sampai siku juga lah, depan belakang. Ada mazhab sapu macam ni, sapu tangan setakat pergelangan tangan ni, tepuk-tepuk, dia pusing-pusing tu. Dah. Macam kita makan nasi kenduri, habis basuh tangan. Basuh sampai siku kan? Basuh tangan kat ni. Pencuri kena potong tangan, hukum wuduk. Potong tangan mana? Ni. Dah ni tangan. Tangan yang dimaksudkan setakat ni. Pergelangan. Ini khilaf. Itulah fiqah. Fiqah memang khilaf. Fiqah ialah kita belajar ada perbezaan dan kita sedia menerima perbezaan pendapat. Itu fiqah. Kalau kata zina haram, itu kan fiqah. Itu sepakat. Fiqah ni khilaf. Hukum fiqah khilaf. Dalam mazhab Syafi'i sendiri pun ulama-ulama berbeza pendapat. Biasa. Kalau tauhid dia tak beza. Allah Isa tu dia. Itu qat'i. Hak beza ni orang panggil zanni. Benda ijtihadi, benda ijtihad. Bukan pegangan, pandangan. Saya berpandangan, dia berpandangan. Beza pandangan. Pegang macam ni, mana pegang? Pegangan tu tak boleh beza. Yang ni boleh beza. Fiqah. Ada yang sapu sini, ada yang pegang isteri di masjid. Relax tak ambil wudu pun. Kita sentuh sikit kena ambil wudu. Gitu. Ada khilaf. Habis. Dalil pensyariatan tayamum dari hadis. Hadis ni nak bagi tahu tayamum ni satu perkara istimewa untuk umat Nabi Muhammad sahaja. Umat-umat lain Allah tak syariatkan tayamum. Khusus untuk umat Nabi Muhammad, makna special, khas. Umat lain mau guna air, kita guna debu. Bila air tak ada, atau air tu simpan untuk minum, atau sakit, tak boleh guna air. An Huzaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ju'ilat lana al-ardu kulluha masjida wa ju'ilat turbatuha lana tahura idza lam najidil ma'. Rawahu Muslim. Artinya daripada Huzaifah
radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keseluruhan muka bumi dijadikan masjid untuk kita. Mana boleh semayang di mana-mana tempat. Seluruh muka bumi untuk kita dianggap masjid. Masjid mana tempat sujud. Nak iktikaf tak boleh lah. Maknanya boleh sujud, boleh solat di mana-mana. Yang penting kita tahu arah kiblat dan kawasan tu tidak ada najis. Kalau ada najis kering, kita boleh hampak, tutup. Tamayang atas dia, tutup. Boleh lah. Kalau basah tu kita tembus ya. Kalau kering, ambil fahbak, tutup-tutup tu. Ni apa? Boleh banyak. Tepi jalan, tepi pantai, atas batu, mana? Semuanya masjid. Tapi nak iktikaf tak boleh ha? Dia kena bangunan yang dibina, diniatkan pembinaannya tu masjid. Tak syarat ada bumbung. Masjidil Haram tak ada bumbung pun, yang penting tanah tu niat buat masjid, masjid lah. Kalau tak ada bangunan lagi pun, tapak kan masjid. Masjid lama, orang runtuh, orang buat masjid baru, tapak masjid lama tu masjid. Wakaf, dia tak boleh ubah dah. Dan setengah dia buat masjid lama, buat masjid baru tak boleh. Kita sesuai waktu ke atau tak tahu. Masjid lama tu kekal masjid. Cuma Jumaat ikut kebenaran lah. Dia beri kebenaran masjid lama, masjid baru, masjid lama tak boleh buat Jumaat. Tapi dia kekal masjid. Tapak lah. Dekat Kedah tu ada kecil je. Tapak masjid lama. Kecil je. Macam kandang. Kita duduk dalam tu, kita boleh i'tikaf. Orang uzur haid tak boleh masuk. Dia bila jadi masjid, dia akan terus jadi masjid buat selama-lamanya. Masjid yang dalam hadis ni adalah tempat semayang. Kita boleh semayang atas tanah, atas pasir. Tak. Khusus untuk kita je, umat lain bukan macam ni. Umat lain nak semayang mesti di tempat khusus, di rumah-rumah ibadat. Kita tak apa, tak jumpa surau, tak jumpa masjid, berhenti kat mana. Lalu nak semayang. Kiblat boleh tengok Google, cari. Boleh cari Finder Qiblah. Type dulu dia keluar mana-mana. Dulu kena guna kompas lah, Google lah. Ke Google tu cari Qiblah. Keluar. Tekan tok kat lantai tu, dia tunjuk ke mana. Dan dijadikan tanahnya sebagai alat menyuci apabila kita tidak mendapati air. Dalam hadis lain, walau 10 sinin, walaupun 10 tahun boleh. Tapi takkan air tak ada 10 tahun? Ada, tapi air buat nak minum lah. Walau 10 tahun tayamum pun tak apa, Nabi kata. Kalau tak ada air. Macam mana hidup tak ada air? Ada catu-catu lah. Air untuk minum, untuk masak, bola nasi semua. Untuk ganti tayamum 10 tahun tak apa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada soalan? Tayamum tadi, dia dua anggota saja. Dua. Dengan tangan. Kalau dia total tak boleh wuduk lah. Dia bukan tiga lagi. Dia? Tak sekali. Kita kalau di Malaysia ni, kita kena wuduk sama. Kecuali dia tu memang total tak boleh wuduk, baru dia tayamum. Kita di Malaysia ni kena campur, air kena, tayamum kena. Khususnya luka yang berbalut. Luka yang berbalut tu, hak mana tak balut, dia kena basuh. Tang balut tu baru dia ganti dengan tayamum. Niat mengharuskan. Kalau balut tu kat tangan, muka basuh. Tangan pun basuh juga. Atas balutan, sapu air. Tangan basuh, sapu air atas balutan. Kemudian sebelum nak sapu kepala, tayamum dulu untuk tangan. Jangan sapu kepala lagi, tayamum dulu untuk tangan. Lap tangan bagi kering, lap muka bagi kering. Sebab tayamum dia mesti debu yang kering. Tepuk debu, sapu muka, yang tu niat aku tayamum untuk tanganku yang berbalut. Niat macam tu pula.
Ada tayamum niat untuk solat fardu. Yang ni dah, aku tayamum untuk tanganku yang berbalut. Sapu debu ke muka. Sekali gitu pun, sapu tangan sampai siku tak payah niat waktu sapu muka. Okey, selesai dah. Sambung wuduk pula, buka ayat, sapu pula. Tadi berhenti sat lah dekat tangan tu sebab problem ada di tangan. Dah selesai tangan, sambung balik muka. Muka pula kepala. Sapu ayat kat kepala, sapu telinga tu sunat lah. Kaki pun ada balut belah kiri. Belah kanan boleh basuh-basuh belah kiri pun bukan balut penuh, balut serat. Ujung-ujung tu boleh basuh-basuh, ada balutan sapu ayat. Tayamum sekali lagi untuk kaki pula. Tepuk debu, muka kena bagi kering lah, muka tangan sampai siku ni tepuk debu. Niat apa? Sahaja aku tayamum untuk kakiku yang berbalut. Debu. Tadi tayamum lah, tadi tayamum untuk tangan. Lain lagi. Sekali kita tepuk tangan sampai siku. Bukan niat. Bukan niat. Hak ni untuk kaki. Hak tadi niat untuk tangan. Tayamum ikut anggota dia. Itu. Betul? Dua kali tayamum sebelum berpindah ke anggota lain. Kalau 3 tempat boleh. Ni pedalaman sini, plaster muka, pipi, dermen. Kat sini juga accident. Balut ni kalau ikut kita tak mau. Pasal nanti ada cerita sihat kena qada sembahyang tu. Kalau ikut kita tak mau. Tapi kalau dah teruk, doktor kata kena balut-balut. Teruk kuman ke apa kan. Ayak dulu, basuh dulu, sapu ayak dan balutan tayamum untuk anggota tu. Ikut mazhab Syafi'i betul lah. Kalau mazhab Hanafi ada balut kat pipi, dia basuh muka, dia sapu ayak dan pipi, betul dia kata selesai. Tak tayamum. Tayamum ni untuk kemarau, untuk panas basiak. Lagi boleh wuduk dia basuh, layang-layang atas plaster. Tak ada. So tangan pun basuh. Kat mana balut, sapu sikit lah. Dah ni basuh kepala. Tu sapu kepala. Tu basuh kaki, sapu ayak atas kaki. Khalas, finish. Selesai. Tak ada tayamum. Kita tayamum per anggota. Muka balut, tangan balut, kaki balut. Tapi tak balut seluruh. Sebab setengah muka balut, setengah lagi tak balut. Basuh bahagian atas balut. Basuh 1, 2 sapu ayak atas balutan. 3 tayamum untuk muka. Tangan balut, basuh tangan, sapu ayak atas balutan tangan. Tayamum untuk tangan pula. Setiap kali tayamum tu sapu debu muka dengan tangan. Niat waktu muka. Kaki, basuh kaki, sapu ayak atas kaki tu. Tayamum niat untuk kaki. 4, orang putih punya 4 apa? 4 hand. Kaki apa? Foot. Niat. Tayamum tu mana qasad. Hang tayamum tu niat apa? Hak niat aku tayamum untuk mengharuskan solat fardu, yang tu pada pasal ayat tak ada. Ayat ada sebetulnya. Tak guna nak minum. Kalau kencing pun tak guna. Ambil batu lap, daun-daun. Ayat minum, oi berharga. Pergi ambil wuduk okey ya. Sehari 8 ayat. Bukan sebotol, ada 100 botol pun kita tak guna. Buat perjalanan je. Spare untuk minum. Bukan tak ada ayat, tapi sayang nak guna. Begitu. Hak tu tak ada wuduk dah, tepuk, sapu muka saja pun tengok untuk membolehkan solat. Solat apa nak solat? Ni solat fardu ke, solat sunat ke? Hak tu kita tak praktik. Kita sini tayamum kerana anggota sakit berbalut. Ataupun anggota tu tak balut tapi alergik, tak boleh kena air. Luka tak berbalut, doktor kata jangan pergi kena air, dan tayamum pula. Gitu. Ini yang orang banyak salah faham.
Dia balut kat tangan, tapi tu dia ambil wudu selesai basuh kaki dua-dua belah baru tayamum. Tak kena. Lepas basuh kaki tayamum untuk kaki ke? Ya, tangan patah ke? Tangan patah, waktu tangan tu lah. Pasal wudu kita perlu tertib, kena settle tangan tu baru boleh sapu kepala. Anak-anak ada mengaji sekolah menengah, tengok buku pendidikan Islam, dia ajar macam mana. Lama dah benda ni, bukan baru, lama betul-betul dah. Dalam tu ajar gambar ada orang tangan patah, wuduk dia macam mana? Basuh kat ni, basuh kat ni. Selepas selesai wuduk, basuh kaki dua belah, baru tayamum niat untuk tangan. Apa macam tu? Maaf lah, saya tajuk ni memang saya bantai. Lepas basuh kaki, tayamum untuk tangan, mana betul? Mazhab apa tu? Kalau mazhab Syafi'i ke betul? Tayamum tangan bila sampai slot dia, basuh muka, basuh tangan tak boleh basuh, sapu ayak atas basuh balutan tangan. Sebelum nak sapu kepala, tayamum untuk tangan. Tepuk debu, sapu muka, ni aku tayamum untuk tangan. Yang dahulu didahulukan, selesai tangan tu dulu, baru sambung wudu, buh ayak ke kepala. Jadi kita pun tak tahu mazhab apa dah. Penggubal silifers tu kena erti betul-betul fiqh. Lepas basuh kaki, tayamum untuk tangan. Pelik so. Tanyalah ustaz-ustaz yang erti fiqh, betul ya betul macam tu? Fiqh Syafi'i. Kalau tak mau ikut Syafi'i macam susah, taklid kepada mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tak tayamum langsung, sapu ayak atas balutan, kemudian sapu kepala, basuh kaki. Lepas basuh kaki, tak buat apa, habis mayang tu je. Mazhab Hanafi tidak ada gabungan antara wudu dan tayamum. Mazhab Syafi'i wudu kena, tayamum kena, tapi tayamum lah bagi betul. Kalau basuh kaki baru tayamum, wudu dia tak sah. Sebab tangan dia tak settle, dia dah sapu kepala. Tahu tu rosak wudu dia tu. Tangan dia tu masih belum selesai. Dalam mazhab Syafi'i, kalau anggota yang berbalut kena buat 3 kat anggota tu, kena buat 3 benda baru selesai. Tangan berbalut, jadi apa 3? Basuh tangan. Nombor 2, sapu ayak atas balutan tangan. Nombor 3, tayamum untuk tangan tu. Lepas tu baru boleh renjak api sapu kepala. Faham maksud saya no? Nanti kita jumpa. Kalau nak ikut Syafi'i lah, kalau dia mengaji, dia pandai, dia boleh tohi berwuduk, habis wuduk mayam lah. Pasal lepas basuh kaki tayamum untuk tangan, jadi macam tak kena. Tak kena lengkau, tak tertib. Waktu dia sapu kepala tu, tangan dia belum selesai. Tangan dia belum selesai, dia pergi sapu kepala. Tengoklah siapa ada mengaji sekolah menengah penanggar pun, kalau ada ambil pendidikan Islam, buku Jawi tu, Quran Sunnah ke apa-apa, memang gitu. Berpuluh-puluh tahun. Berpuluh-puluh tahun. Jadi kena tu disemak semula. Patutnya kena cakap dengan Menteri Pendidikan. Di panel penyemak tu kena. Gitulah. Kita pun tak ada jawatan apa, tapi kalau kata Syafi'i tak betul. Ayam dulu baru tayamum. Mana? Ayam dulu baru tayamum. Tapi tangan tu basah lagi tak? Dia tak perlu tertib tu. Kalau nak tayamum dulu boleh tak? Eloknya, logiknya tayamum dulu lah no? Tayamum dulu, lepas tu baru kita basuh dan sapu dengan air. Oh hilang, debu-debu tu hilang. Yang penting kat anggota tu kena buat 3. Tayamum, basuh, sapu, atau basuh, sapu, tayamum. Yang wajib tertib antara tangan dengan kepala tu kena tertib. Tangan dulu, sempurnakan tangan, baru boleh kita sapu air di kepala. Itulah, nanti kita akan jumpa dengan dalil-dalil dia. Ada dia tak ikut tertib antara air dengan debu, dia tertib anggota ke anggota. Setelah selesai tangan, baru sapu kepala. Selesai kepala, baru boleh basuh kaki. Tertib mana yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Karena untuk tangan tu, kalau dia kata saya nak tayamum dulu, boleh tak? Untuk tangan, lepas tu baru saya rasa basuh. Basuh balik lah debu-debu tu,
tak apa. Antara basuh dengan sapu tu tak boleh tertib, tapi tangan tu kena komplit dulu kan, tiga-tiga basuh, sapu air atas balutan dan tayamum niat untuk tangan. Bukan malah ambil debu tu pergi bubuh atas balutan tu kan, itu tayamum ialah ambil debu letak di muka dengan tayamum kuning untuk tanganku yang berbalut. Debu tangan sampai siku lah. Balut tak balut pun sapu tangan sampai siku. Maknanya tangan kita ni dah selesai. Kita sambung untuk kepala, telinga, kaki. Betul baru betul. Tak tahu tak betul semayang boleh semayang dalam uzur tapi tak menepati. Semua kitab mazhab Syafi'i kita jauhi ke kita harapkan ajak tayamum per anggota. Kalau mandi wajib dia tak ada anggota, dia satu tubuh. Macam sahabat Nabi ada yang kepala dia tu kena batu, kepala tempurung ni retak. Dia pun direhatkan, tidur mimpi bini pula dah. Kena mandi wajib. Kepala ni retak, kena mandi wajib pasal tidur. Nabi tak ada situ. Dia tanya kawan baik dia buat kepala tahu. Aku ni kepala retak ni cedera parah. Mimpi keluar mani pula dah. Macam mana kawan dia kata mandi macam biasa. Tu bagi fatwa. Tu fatwa membunuh. Nabi kata kerana fatwa dia mati, hang bunuh dia. Fatwa membunuh orang ini. Itulah kalau tak reti jangan, buat hukum jangan. Sahabat ni disuruh bayar pampasan pasal hang punya, pasal lidah hang dia mati. Dia pun percaya kat kawan dia tak ada cara lain ke. Kawan dia kata mandi guna seluruh badan. Dia mandi air masuk celah-celah tu mati. Sampai berita kat Nabi kata hak pandai cakap tu bukan pandai pun, pandai cakap. Pandai cakap tu kena tanggung 100 ekor unta. Lepas tu kena puasa 2 bulan. Ketaksiran dia menyebabkan mati. Kena puasa 2 bulan. Kena bagi unta 100 ekor dekat waris si mati. Debu jual dah di farmasi dah. Ataupun kita ambil pasiak depan rumah kita boleh berdebu lah. Yang penting tanah tu tanah hancur boleh debu. Tanah berdebu, tanah merah ke, tanah kita sendiri yang jangan curi. Tanah orang, tanah yang berdebu, tanah hitam ke tanah merah tak kisah. Kalau nak keluar duit di farmasi dia jual. Okey, Nabi kata sepatutnya, dia mati dah lah. Nabi kata sepatutnya macam ni. Anggota yang boleh mandi dia kena mandi. Kawasan yang luka tu kalau teruk sangat balut. Kalau tak teruk tu saya balut lah. Tapi kawasan tu jangan bagi kena air. Mandi seluruh badan, atas balutan tu sapu air. Mandi satu, sapu air 2. Yang ketiga Nabi kata tayamum niat untuk kawasan yang tak menyentuh air. 3 tu yang Imam Syafi'i pilih 3. Mandi, sapu air atas balutan kepala, tayamum niat untuk kepala. Sebab problem dia di kepala. 3. Itulah. Dia nak tayamum dulu boleh. Tepuk debu, sapu muka, aku tayamum untuk kepala aku yang berbalut. Tepuk debu, sapu tangan sampai siku. Lepas tu baru mandi, betul ambil sedikit air, sapu atas balutan. Macam tu boleh. Dia tak wajib tertib. Ataupun mandi bagi selesai dulu baru tayamum pun tak apa. Sebab mandi wajib tak ada anggota-anggota, dia satu badan, satu tubuh. Dia tak ada asing-asing. Kalau betul dia asing-asing, ni dulu, ni pula kan. Wallahu a'lam bis-shawab. Kemudian saya nak jemput 12 bulan 7 insya-Allah pengarang kitab kita ni Profesor Syekh Mustafa Buro akan datang ke Ma'had Tawjih Islami sekolah kita untuk merasmikan masjid dah rasmi kedai kitab. Kedai jual kitab. Saya ada tulis buku, terjemah kitab. Dan kitab-kitab Syekh ni banyak
Yang di Malaysia yang sudah diterjemahkan ada 4. Ada Fiqh Manhaji, iaitu Dr. Zulkifli Al-Bakri, bekas mufti dan mantan menteri agama. Judul Fiqh Manhaji, 5 jilid. Satu jilid tu RM50, 5 kali 5 250. Baik. Syekh dia tulis. Yang tu satu dunia orang baca, Fiqh Manhaji. Di Malaysia ada banyak penterjemah, tapi saya tengok terjemahan yang lebih tepat, terjemahan Jakim yang diusahakan oleh mufti wilayah pada zaman dulu lah, Dr. Zulkifli Al-Bakri. Yang saya terjemah yang ni, nak masuk jilid 4 lah. Ni nombor 1 nipis, nombor 2 tebal, nombor 3 tebal. Lepas ni kita cetak nombor 4. Nombor 4 urus niaga dan pengurusan faraid pusaka. Jilid nombor 4. Fiqh beserta dalil. Dia ada kitab Tarhib, itu saya terjemah juga. Ada lagi kitab lain, Al-Wafi, Syarah 40 Hadis Imam Nawawi. Itu banyak kedai-kedai yang jual. Tulisan Syekh Mustafa. Syekh ni dia karang 100 buah kitab lebih. Kitab dia satu-satu tu berjilid-jilid. Jilid-jilid, kitab kecil-kecil. Jadi 12 Julai, 12 bulan 7, hari Sabtu macam ni lah, 2 minggu ni. Sabtu depan bukan, Sabtu kan dini. Jemputlah pada pukul 9.30 sampai makan tengah hari, pukul 11 ke 12 tu kan. Kita cadang nak beli lembu, sembelih lembu sekok. Jadi kalau ada siapa-siapa nak tumpang buat kenduri, dia adu-adukan lah, cari duit pergi beli lembu lah. Saya share meja umur 87. Kita sediakan seat istimewa business class dari Syria ke Dubai, Dubai ke Penang, balik pun Penang bayar lepas, Dubai hantar sampai Syria. Business class tentu mahal, 30,000 seorang. Beli ke Syekh yang nak main. Cerita dia Syekh nak main, dia nak main tengok masjid. Anak dia duk main Facebook, dia tak ada, dia handphone kecil tu je, handphone SMS. Dia sibuk karang, handphone macam kita, lalai. Anak dia duk tunjuk masjid tu dulu, beliau baca doa. Saya pun tak tahu nak buat apa lagi tu. 2019 dia main, 2015 dia main. Sebelum buka Mahat Tauhid tu dia main. Main lah. Main ada program lain lah, ada kuis pagi Coalition Universiti Islam Selangor. Ada dulu Ustaz Azizan pun bisa pagi, dia bisa main. Jadi saya ambil peluang lah, bawa kita tu. Waktu tu tak ada budak lagi, ambil peluang macam doa. Saya memang rapat dengan dia ulama yang banyak tulis kitab, yang masih hidup. Kawan-kawan dia, nama Mahat Tauhid tu nama sekolah menengah dia. Itu cerita dia, nama sekolah menengah yang dia belajar situ melahirkan ulama. Jadi saya pun cadang, saya minta Tuan Syekh bagi nama. Syekh duduk fikir, saya bagi cadangan. Dia kata, elok sekolah apa tu? Tu yang bernama Mahat Tauhid Al-Islam. Dia mengaji situ, Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti mengaji situ. Sebelum dia mengaji universiti, dia mengaji satu madrasah nama tu di Syria. Sebelum dia masuk ke universiti, sekolah menengah ni pun sekolah pondok lah. Itu baru masuk universiti. Syekh Wahbah Az-Zuhaili, nama-nama besar yang mengarang kira gila-gila punya karangan. Kawan-kawannya telah meninggal dunia, termasuk Al-Qaradawi. Qaradawi orang Mesir, kemudian berhijrah ke Qatar. Mereka ni bukan kecil anak lah, tokoh dunia lah. Syekh-syekh lain yang kita duk bawa main tu biasa-biasa ya, penceramah, baca kitab orang ni, dia ada tulis kitabnya sendiri. Kitab tafsir dia tulis, kitab fiqh Syafi'i, Hanafi, Hanbali, Maliki, kitab nahwu, sharh, tajwid, faraid, macam-macam. Orang panggil mutafannin, ilmunya tu jenuh. Apa subjek agama semua tulis. Payah orang nak cari orang macam tu. Jadi saya jemput tuan-tuan mai lah pada 12 bulan 7. Hari tu saya pun wah-wah juga sebab perang Iran Israel. Lah ni pun dah tak perang lah, bukan betul perang boleh terbang lah. Itu
seorang tak jadi ke apa. Baik, insya-Allah. Jumpalah kalau ada siapa nak tumpang buat kenduri dia buat-buatkan. Boleh kumpul bagi kat saya pun tak apa, nak bagi kat abang Wan macam mana kan boleh. Tak nak beli lembu sekok. Dan kalau boleh kita nak beli lembu hak cukup umur. Jadi siapa nak buat akikah kan boleh lah. Akikah setumpuk 650. Kita ambil 650. Mahal lagi tapi minta kata je lah. InsyaAllah. Dah ada dah. 3 ke 4. 3 bahagian, bagi lagi 4 bahagian. Kalau kata tak cukup 7 pun saya beli jugalah yang cukup umur. Sebab dah ada 3 baby yang masuk nama. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min 'ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa